daripada kereta. Aku pun time tu kan duk, biasalah kita balik daripada clubbing kan, duk macam kepala kita duk pening-pening light-light sikit. Tapi kita macam mengantuk sama kan. Nak tidur, tak tidur kan, kita macam duk berjaga. So macam tak rapat lah badan kan. Jadi macam mampu lah apa pun kan. Tapi aku time tu seorang-seorang, keluar daripada kereta tu, nak bagi ke hampa. Tiba-tiba aku rasa macam kan hembusan angin sepui-sepui bahasa. Macam tak? Lepas tu aku rasa sejuknya. Aku pun kalih lah dekat kawasan yang angin mai dekat aku tu. Lepas tu kan hembusan angin tu mai, dia bukan angin saja tau mai. Dia mai dengan bersama bauan-bauan bunga. Bersama dengan bauan-bauan bunga yang wangi sangat-sangat. So aku pun macam nak tak apa ni berwangi ni. Macam tu lah kan. Kerok nasi, tak tahulah. Aku pun tak tahulah nama-nama bunga ni kan. Lepas itu kan, aku pun keluar lah pada kereta. Bila aku keluar pada kereta, aku pun macam buat tak reti je lah pewangi tu kan. Aku buat tak reti je pewangi tu. Aku jalan-jalan, aku nak pergi menuju ke rumah aku lah, lot apartment aku. Lepas itu kan hampa tahu tak, angin kuat lagi mai daripada mana aku tak tahu. Mai lagi hembus kat aku. Lepas tu aku kalih belakang, tak ada siapa kan. Macam angin ni mai daripada mana kan. Waktu-waktu pagi kot no, embun pagi kot, dekat-dekat nak subuh kan. Berantu hampa situ naknya. Aku tak puas hati, aku jalan kaki, aku patah balik, aku pergi tengok